Hai semua, hari ini jom kita borak pasal satu topik yang dekat sangat di hati kita, iaitu keunikan rakyat Malaysia. Kita akan lihat macam mana ia ibarat sehelai tenunan yang cantik yang membentuk negara kita. Pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir, apa sebenarnya yang buat Malaysia ni lain dari yang lain? Adakah sebab makanan dia yang sedap, tempat-tempat yang cantik, atau ada sesuatu yang lebih mendalam? Jawapannya ada pada kita sendiri, rakyat Malaysia. Okey, jadi apa sebenarnya maksud keunikan rakyat Malaysia ni? Bayangkanlah ia macam sehelai kain tenun yang sangat cantik. Setiap benang yang ada tu, itulah kita. Mari kita tengok benang-benang ni dengan lebih dekat. Ringkasnya macam ni, keunikan kita bukan sekadar senarai perbezaan yang panjang, tak. Perkara yang paling power sekali ialah bagaimana semua kepelbagaian ni, bangsa, budaya, agama, bahasa, boleh wujud sekali, duduk semeja dalam keadaan yang aman dan harmoni. Inilah dia, nadi sebenar Malaysia. Dan cuba tengok betapa kayanya kepelbagaian kita ni. Kita bukan cakap pasal Melayu, Cina dan India aja tau. Tapi kita ada kawan-kawan kita dari kaum Kadazan Dusun, Iban, orang asli, Baba dan Nyonya, Portugis, ramai lagi. Sama juga dengan agama. Ada Islam, Buddha, Hindu, Kristian, Sikh, malah kepercayaan animisme. Semua ni benang-benang penting dalam tenunan negara kita. Okey, kita dah tahu apa keunikan kita. Sekarang soalan seterusnya, kenapa ia penting sangat? Kenapa kita kena jaga benda ni? Jom kita selami macam mana kepelbagaian ni sebenarnya adalah kekuatan terbesar kita. Pertama sekali, inilah maruah dan kebanggaan kita. Cuba bayangkan, bila orang luar pandang Malaysia, diorang bukan nampak KLCC je, tapi diorang nampak satu contoh, satu model negara yang buktikan macam-macam budaya boleh hidup sekali dengan aman. Inilah jenama Malaysia di mata dunia. Selain tu, keunikan inilah yang memastikan warisan nenek moyang kita tak hilang ditelan zaman. Setiap kaum ada peluang untuk jaga budaya masing-masing. Ini akan lahirkan generasi baru yang bukan je kenal asal-usul sendiri, tapi juga faham dan hormat budaya orang lain. Kalau dari sudut yang lebih praktikal pula, kepelbagaian ni sebenarnya bagus untuk ekonomi tau. Pelancong dari luar negara sanggup datang sebab nak rasa sendiri budaya kita yang warna-warni ni. Pelabur asing pun lebih yakin nak melabur sebab nampak negara kita stabil dari segi sosial. Nampak tak? Dan sudah tentulah yang paling utama, inilah dia gam perpaduan kita. Bila kita boleh terima persamaan dan rayakan perbezaan antara kita, barulah kita boleh hidup bersama sebagai satu bangsa Malaysia. Inilah tiang seri keharmonian negara kita. Tapi kita tak boleh syok sendiri kan? Realitinya, tenunan yang indah ni sentiasa diuji. Ada cabaran-cabaran, sama ada dari dalam negara kita sendiri atau dari luar, yang boleh buat benang-benang perpaduan ni jadi rapuh. Cabaran ni datang dari dua arah. Dari dalaman, kita ada masalah polarisasi kaum. Ini jadi bila ada sikap tak hormat atau terlalu taasub dengan kaum sendiri sampai pandang rendah pada orang lain. Pada masa yang sama, dari luar pula, pengaruh budaya asing yang negatif boleh haki sejati diri anak-anak muda kita, buat mereka keliru sampai lupa adat dan tradisi kita. Okey, kita dah tahu masalahnya. Jadi, takkan nak tengok je, kan? Apa yang lebih penting ialah apa tindakan kita. Jom kita beralih kepada strategi, cara kita untuk pastikan tenunan perpaduan ni bukan setakat kekal, tapi jadi lebih kuat dari sebelumnya. Nak jaga keunikan ni bukan kerja seorang dua. Ini tanggungjawab kita bersama. Ia mula dari mana? Dari diri kita sendiri. Dengan sikap yang terbuka, hormat menghormati. Kemudian, peranan ibu bapa pula untuk ajak anak-anak pasal budaya lain. Dan di peringkat lebih besar, kerajaan juga ada peranan. Contohnya melalui dasar kebudayaan kebangsaan. Semua peringkat ni kena jalan serentak. Nah, ini contoh yang sangat baik. Tengok apa yang dikongsi oleh Henesh Sikawa. Dia dibesarkan dalam keluarga campuran Dusun dan India. Pengalaman dia ni adalah bukti hidup betapa indahnya penyatuan budaya. Ini menunjukkan bila kita didik dari kecil untuk kenal dan hormat kepelbagaian, kita akan jadi individu yang sangat menghargai semua warisan. Okey, untuk bahagian terakhir ni, jom kita tengok benang emas. Tahu tak apa tu? Inilah dia, nilai-nilai teras yang mengikat semua benang-benang lain tadi menjadi satu tenunan yang padu dan kuat. Contohnya, nilai patriotisme. Ia bukan setakat kibar bendera masa Hari Merdeka tau. Patriotisme tu diamalkan bila kita rasa bangga ada kawan-kawan dari macam-macam kaum. Keberanian pula bila kita berani pertahankan tradisi kita dari pengaruh luar yang tak elok. Dan sikap berterima kasih bila kita hargai usaha semua orang, tak kira kaum, yang sama-sama jaga keharmonian ni. Tapi, daripada semua nilai ini,
ada satu yang boleh dianggap sebagai tunjang utama, sebagai kunci. Ia adalah toleransi. Tanpa sikap toleransi, sikap tolak ansur dan menerima perbezaan, semua struktur ni boleh runtuh. Toleransilah yang membolehkan kepelbagaian kita ni mekar, bukannya memecah belahkan. Jadi, kita kembali kepada anda. Lepas kita dah tengok semua benang, corak, kekuatan dan juga cabaran, persoalannya tetap sama. Apa peranan yang anda akan mainkan? Ingat, setiap tindakan kecil kita, setiap perbualan, setiap kali kita tunjuk hormat pada orang lain, semua tu adalah sebahagian daripada usaha untuk pastikan tenunan indah Malaysia ni kekal utuh untuk generasi akan datang. Fikir-fikirkanlah.